Akak cuci muka sehari 4 kali, boleh skin barrier rosak ke? Dia macam ni, dia ada possibility skin barrier tu boleh rosak. Tapi tak semestinya dia boleh rosak. Dia depends. Kalau buat 4 kali, tapi kulit tu dia tak jadi kering pun. Dia tak ada berlaku ketidakseimbangan. Maybe dia tidak akan rosak. Tapi selalunya percentage orang yang macam tu jaranglah kita jumpa. Tapi tak bermaksud dia jarang, dia tak ada orang yang macam tu. Dia still ada. Tapi kalau kita cuci muka 4 kali sehari, ada tanda-tanda kulit kita ni asyik guna jerawat. Kadang-kadang dia kering, kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang dia macam bermasalah. Itu maybe kat situ kena adjust. Maksudnya maybe dia dah buang kita punya lapisan acid mantle, microbiome kita dah rosak. As I explain tadi pasal tentang skin barrier tu, dia punya struktur skin barrier tu ada 3. Acid mantle, microbiome dan juga lipid barrier. 3 ni. Kalau 3 ni lingkuplah skin barrier kita. So macam mana nak tahu benda tu tak okey? Kulit kita rasa kering, kulit senang naik jerawat. Lepas tu bila kulit tu naik jerawat, susah pula nak sembuh. Tu tanda-tanda dia.